Ada tak hadis yang menggalakkan amalan apabila dilakukan boleh membuka 8 ke 88 pintu syurga? Ya, terdapat hadis sahih yang menyebut bahawa sesiapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian membaca syahadah selepas wuduk, maka akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang daripada kamu berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Melainkan dibukakan untuknya 8 pintu syurga, dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain ditambah bacaan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang yang sentiasa bertaubat dan jadikanlah aku daripada kalangan orang yang sentiasa mensucikan diri. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi doa selepas wuduk yang paling masyhur ialah Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang banyak bertaubat dan daripada golongan yang mensucikan diri. Inilah antara amalan yang ganjarannya disebut secara jelas dalam hadis sahih sebagai dibukakan 8 pintu syurga.